Korang nak camping-camping lain kali, nak cari kerusi camping, korang boleh cuba ni. Harganya tak mahal. Besar sedikit lah daripada yang kecil punya sebab ini dia boleh baring. Korang just macam ni saja. Okey, bawah sini dia ada butang. Depan sini pula korang cuma cucukkan macam ini, sambung masukkan. Lepas tu korang dah boleh baring macam ni. Boleh baring. Okey, kaki pun boleh letak macam ni. Dia siap bagi satu bantal. Bantal korang boleh letak dekat belakang macam ni. Yang ni dia memang selesa lah kalau compare dengan yang kecil punya. Tapi dia boleh buka juga tau. Kalau korang tak nak besar, yang ni korang boleh buka. Korang jadikan dia kecil. Jadi kerusi saja. Kalau korang nak jadikan dia sofa, korang buka lah. So korang just duduk baring macam ni. Pergi Batu Feringgi ke, nak sun tanning ke, semua boleh. Sini armrest, tengok dia punya armrest. Selesa, spring tau. Dia macam berat badan aku ni. Duduk pun dia selesa. Dia macam ada suspension, ada spring sedikit. Lepas tu sini boleh letak coffee cup korang, boleh letak dengan sangat selesa. Sini dia punya headrest. Sylvia tau. So serius, masa aku baring punya masa, dia punya feeling pun, dia macam ada spring lah. Sini pun tengok dia bouncing. Tempat masuk cawan memang relax lah. Ni kalau malam pergi lepak dekat Aman Jaya, siap kaki boleh macam ni. Lagi style kan. Ataupun korang suka naik yang bukit sana untuk jogging, buka carpet dengan family, makan-makan kan. Korang boleh ambil ni. Camping seat ni memang selesa, nak simpan pun senang. Dekat sini korang boleh adjust dia punya tinggi tau. Bagi dia lagi serong sedikit. Ataupun korang nak straight sedikit, korang tarik ke bawah macam ni. Dia straight sedikit. Dia jadi kerusi straight. Kalau nak simpan, lagi senang. Macam ini saja. Tengok macam ini saja dah simpan dah. Lepas tu masukkan balik ke dalam beg ni. Okey, macam ini saja dah settle. So sekarang ni tiap-tiap kali kadang-kadang aku boleh lepak dekat aku punya balcony. Malam-malam aku boleh barbecue dekat sini. Alright guys.